hantar anak pakai inai, balik pakai kain kafan, dan yang bunuh suami dia sendiri. Kita selalu ingat perkahwinan tu penamat cerita dongeng, tapi realitinya ada yang baru masuk neraka bila lafaz nikah dilafazkan. Mak ayah, saya nak cakap satu benda yang mungkin pahit, tapi tolong dengar. Kalau anak perempuan kau mula mengadu, itu bukan mengada, itu jeritan minta selamat. Jangan cepat sangat suruh dia balik rumah suami. Jangan cepat sangat cakap, jangan buka aib. Kadang-kadang aib tu lah yang tengah bunuh dia perlahan-lahan. Tubuh dia dah lebam, duit dia habis, mental dia hancur, tapi masih kena diam sebab takut malu. Mak ayah, bila anak nak bercerai, jangan halang. Jangan cakap, nak duduk mana nanti. Kalau rumah kita pun dia tak boleh balik, ke mana dia nak lari? Dia akan terus duduk dalam rumah tu dengan trauma, dengan luka, dengan bahaya. Sampai satu hari, kita terima jenazah dia. Kita besarkan anak perempuan kita elok-elok, sekolah tinggi, jadi orang terhormat. Tapi akhirnya diserahkan pada lelaki yang tak tahu erti tanggungjawab. Lelaki yang pijak, yang pukul, yang seksa. Biarlah hilang menantu, jangan sampai hilang anak. Tak berdosa anak kita tak berlaki, tapi berdosa kalau kita biar dia mati di tangan lelaki yang dia panggil suami.